Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kiras Kekada. Yes, sorry, sibuk sikit. Baru lepas deko, baru lepas buat semua benda ni. And then kita sambung the next content. Semalam kita call batch 1, hari ni kita call batch 2. Anak emas, kita jilat EIT. Jangan lupa, kalau nak korang dapat masuk kan, korang nak ke tengok masuk Najla, nak ke Hazan masuk, nak ke Ikmano masuk, nak ke budak viral masuk, kau jangan risau. Saya ini ada untuk korang, untuk bantu korang segala-galanya. Kita akan call semua talent yang pernah berpartner dengan talent sementara, dan kita tanya apa benda yang bagus tentang dia. And then benda tu saya akan unsur dekat Alifan, tu dekat Melaka nanti. Okay, apa tunggu lagi? Dekat Melaka nanti saya akan buat konten, menyuruh kamera, saya akan bercakap pasal talent sementara. Siapa paling layak? Semua yang diorang unsur kat saya tu, saya akan cakap dekat dia. Okay, apa tunggu lagi? Jom layan konten ini. Yes, now kita akan call yang pertama. Let's go. Semalam batch 1, hari ni batch 2. Kita akan call yang seterusnya, Serena Marcella. Let's go. Dia tengah sibuk ni, tengah jumpa keluarga dia, tak silap dia ni. Atau dia busy, atau dia tengah jumpa keluarga dia. Hello? Hello, Sher. Ya. Kan kau share ke? Saya tengah jumpa keluarga Sher Saya dengan family share sekarang. Habis tu kenapa tak ajak Kanda? Habis tu Kanda siapa? Asal tak ajak Kanda? Sebab itu kemarin cakap family share family kita. Ni asal tak ajak Kanda ni? Anda yang tak nak ikut. Mana ada ajak? Share terbuka je. Ya ke terbuka? Ya. Tapi akak share DM Kanda minta nombor orang lain. Kanda. Apa? Saya tahu masa tu. Kenapa? Diam Kanda. Kenapa share marah Kanda? Kenapa nak tahu? Kali ni Kanda terasa. Dan share Rasa cakap family kita. Asal share tak ajak Kanda ikut sekali jalan dekat Cermeng yang boleh nampak bawah tu. Kanda, Ya, kan Syed. saya cakap saya terbuka sahaja. Terbuka saja. Ya. Kenapa? Kanda nak ikut je. Saya dekat KL sekarang. Kat mana? Dekat PUB. Jangan goda Kanda dengan menggunakan pangkat family. Oh my god. Saya tengah free tak? Kanda nak cakap sikit ni. Free je. Kenapa? Tak perlu bayar Ya. Memang free Betul. Bagi location. Kanda nak pergi ni. Gila. Oh tak bagi pula. Tadi macam bagi. Saya nak. Nak. Kanda serius ni. Yelah. Are you serious? Boleh tak boleh? Kanda saya berharap ni tau. Semua tentang hati Coba pikir kembali Janji kamu buruk cari Karena alasan tak tabari Kalau saya bagi Kanda tak datang awas. Tak. Tak, saya nak tanya Kanda. Kanda nak tanya share. Macam ni, Kanda nampak yang share dengan Ikmal tu, Kanda nampak okey semua benda kan. Tapi macam saya dah tahu lah Kanda dengan Alifah macam mana, anak mas betul? Memang Alifah dengan Kanda macam mana betul? Memang dah level-level isi dengan kuku. Betul tak? Bagaikan aur dengan tebing, betul? Ya, Tak boleh betul, nak nampak. menafikan semua benda tu, betul? Betul. Kalau Kanda cakap itu Alif akan ikut Kanda, betul? Ya betul, saya tahu, saya nampak juga benda tu. Jangan marah, nampak macam marah tu. Okey, apa nak sampaikan ni? Nak tanya, saya nak Ikmal permanent ke tidak? Share nak Ismail permanent. Kenapa share nak permanent? Supaya Kanda boleh cakap kat Alifan, kenapa yang bagus sangat Ikmal tu yang tak ada daripada Kanda? Apa yang bagusnya Apa ni Ikmal? kan? Apa yang Apa bagus? yang bagusnya? Apa yang bagus Ikmal ni? Yang bagusnya Ismail ni? Untuk Kanda cakap dekat Alifan. Sebab Dia jaga share, abang share macam tu. Habis tu Kanda ni yang pernah jaga share, tak pernah pelanggar abang. apa ni, tak, dia setiap orang ada kelebihan sendiri. Okey, apa kelebihan Kanda? Apa kelebihan Ikmal? Kelebihan Ikmal ni dia macam dia friendly, dia anggap share macam adik dia bawa share ke sana ke sini. Okey, apa kelebihan Kanda? Kelebihan Kanda, saya rasa kelebihan Kanda lagi banyak dari dia. Sekarang ni kau follow kat Ikmal permanent ke tidak? Saya nak dia permanent. Kenapa paling selain pada friendly, selain daripada boleh bawa ke sana ke sini? Sebab bagi saya dia hebat. Dia sangat, orang cakap dia banyak kelebihan. Dia dengan Kanda mana hebat? Dua-dua.
Dua-dua ada hebat masing-masing. Kalau betul, kalau Syed dah cakap macam tu, Kanda akan cuba sebaik mungkin untuk unsurkan perkara ni dekat ahli Irfan. Sebab kalau dah Syed cakap macam ni, jarang benda ni tak betul. Betul? Ya, oh my Betul god. tak? Jarang benda ni tak jadi. Betul. Betul tak? Macam semalam nak jadikan satu benda giveaway Bella Srel, kalau tak ada Syarimat tak jadi. Betul lah, 20k view tau Syarimat punya penangan. Gila tau. Alhamdulillah. Syed ni memang dah orang panggil dah another level. Alhamdulillah rezeki. Syed ni kalau buka agama ramai ikut ni. Apa yang aku kan dah cuba sampaikan. Tak ada. Dah Syed, nanti kan cuba sampai kat Alifan, okey? Kanda, terima kasih. Okey, Syed, betul ni nak Ikmal? Ya. Tapi macam Ikmal macam nak tengok kita. Jadi Ismail boleh dengan orang lain? Semain cakap tergantung. Apa yang tergantung ya? Anda tak tahu ke? Tak tahu lah. Tak apa. Dengan orang lain ending baik, dengan ada seorang tu tergantung. Nak tergantung ke? Biarlah tergantung, bawa gayat. Betul, gayat. Tak ada apa. Dari hari tu gayat. Okey. Dah lah, nanti Kanda usul dekat Alipay. Okey, terima kasih Kanda. Demi share. Thank you. Salam dekat family. Cakap X ke salam? Kirim salam. Okey, baik. Okey, bye-bye. Bye-bye. Bagusnya dia. Tengah lepak dengan family tu. Tengah merokok dengan family tu. Tapi call saya tetap angkat. Bagus ni, utamakan saya juga. Bagus. Terima kasih Sel. Sebab utama macam ni lah yang membuat saya rasa macam happy. Jom kita pergi seterusnya. Next, seterusnya Harry. Hello, Assalamualaikum. Hello, salam. Kau kat mana? Dekat IOI. Buat apa? Tak habis-habis lagi IOI? Tadi ke dah IOI, ini IOI. Tadi aku pergi ni dulu servis kereta. Lepas tu Kereta apa? Kau jangan tipu kau pergi servis kereta. Kau mesti sambut birthday ni. Kau dah sambut birthday tu sudah lah. Oh, ya ke? Come on urgent buat cakap urgent. Family first, okay? Ya, bukan birthday tu. Aku tak tahu pun dorang surprise. Bapak aku cakap malam ni dia nak spend time konon. Masa saya ikut, aku ikutlah cakap bapak aku. Tak, sekarang ni asal bapak kau handsome dulu kau. Ramai orang cakap aku dah bagi masuk di dalam live. Ramai orang cakap dia handsome. Tapi tak boleh kan dah sekarang. Bapak kau laku keras sekarang. Bapak aku sekarang dah beat aku punya market. Kau pesan kat bapak kau jangan main TikTok, takut buka lagu Jamilah lagi. Kau pesan elok tau. Jangan. Bapak aku tak tegap. Aku takut dia buka baju lagi buat lagu Jamilah. Kau bukan main-main, bapak kau tengah ada rupa tu. Ni aku nak tanya kau ni. Aku ni tak berapa minat sangat resign sebenarnya. Punca resign aku kena kecam. Tapi macam kau tahu lah, aku ni anak emas AI team. Semua benda yang aku boleh tolong untuk AI ni aku boleh tolong ke. Walaupun aku tak berapa suka resign, tak berapa minat sangat resign, punca resign aku kena kecam. Tapi kalau nak buat tolong, boleh tolong kau. Sebab engkau tau, bukan sebab Azan aku tak suka. Walaupun aku pakai dia dalam konteng. Macam Mal lah. Mal kan pakai kabel kau. Yelah. Sekarang ni engkau nak Azan permanent tak? Nak lah. Gila kau. Dia perform gila Jo. Siapa Jo pula ni? Dia perform gila kan. Kau jangan tukar nama aku. Kau mudah-mudah tukar nama aku macam tu je kau. Tak, Jo tu orang Sabah selalu. Kau jangan buat aku Sabah. Aku orang Pahang tau. Kau buat borak-borak sikit. Okey, koma. Koma perak. Oh yo. Cerita dia. Rupa ini. Aku boleh tolong. Kau tahu kan aku nak rap dengan Alif Melaka ni. Kau dah tahu dah, mesti banyak topik aku akan borak dengan dia, akan bercakap dengan dia. Mungkin benda-benda aku akan unsur lah dengan dia. Kau tahu kan aku anak emas. Sekarang ni aku nak tanya benda apa yang bagus tentang Azan yang aku tak tahu, yang AI team tak tahu. Dia ni kena jujur. Selain daripada suara, suara dia memang berbakat, memang best. Dan selain daripada tu, apa dia? Selain daripada suara, sebenarnya dia macam mana nak cakap ini bukan untuk nak make sure kau ambil dia ke apa ke. Tidak. Ini bukan nak bodek ke apa, tapi ini memang depan mata aku kan. Dia buat apa? Dia memang minat gila dengan kau. Serius tau. Kau apa benda ni orang? Kau serius lah? Kau jangan ni benda. Betul kan. Dia idolakan kau. Sebenarnya dia nak partner dengan kau tau. Selain daripada aku. Dia idolakan kau lama dah. Tapi tak dia boleh. Cakap kau handsome, kau boleh kau perform, kau superstar. Macam-macam lah dipuji-puji kau. Wah, kau macam tambah-tambah ni. Kau macam tambah-tambah ni.
Tak, betul. Kau tengok kalau dia live, dia selalu mention nama siapa. Nama kau kan. Dia pernah cakap dekat aku yang dia idolakan kau. And then satu kebaikan dia ni, selain daripada dia selalu puji kau, dia memang seorang yang struggle gila untuk naikkan nama dia. Dia jenis yang hunger punya orang. Itu aku nampak lah, nampak. Itu aku tak kisah, nampak dah. Dia dah start pakai filter-filter orang tua dalam live ni. Aku dah nampak dah benda tu. Itulah dia. Dia tak kisah apa orang cakap. Dia memang jenis langgar. Dia ada ciri-ciri macam kau version perempuan. Kau serius ni? Oh, dulu orang pernah cakap kau ni version aku versi baru. Tak, bukan. Tapi aku dah nampak kau ke depan sekarang. Tak lah. Aku biasa-biasa je. Kau jangan tak post konten sudah. Aku pause. Kau jangan mentang-mentang dah naik view 800, 700, takut tak post konten pula ni. Aku tengah fikir juga ni nak post konten apa. Aku boleh tolong kau ni untuk azan ni. Boleh lah tolong. Lepas kau cakap azan puji aku, seronok dengan aku boleh tolong lah. Tapi kalau dia partner dengan aku pada awalnya, aku rasa dia takkan senaik macam mana dengan Rizan. Ya kan? Ya, jalan cerita tak semenarik macam Rizan. Sebab Rizan ni dah ada level. Kalau ni jujur kalau Alif tak dapat bagi Hazan permanent, aku release. Kau aku sampai begitu sekali. Sampai. Ini untuk Rizan ni aku buat macam ni. Kalau contoh ni untuk Rizan tau. Kalau untuk Malkodok ke, Daus ke, Melo ke, Aina ke, Najla ke, budak viral ke, siapa lagi? Ikmal Noor ke, tak ada. Tapi untuk Azan ni, kalau Alif tak dapat ambil dia permanent, aku release. Sampai tahap macam ni aku buat Azan ni. Walaupun aku tak minat Rizan. Siapa yang anak emas ni? Harzan ke kau? Takat ni aku lagi lah. Tapi Azan tu anak emas aku. Dia macam ni lah. Dia antara dua lah. Sampai gitu sekali lah. Sampai gitu. Dia antara dua. Sama ada Azan, contoh dia tak dapat permanent, aku release team dan aku buat team sendiri, Azan masuk team aku. Ini tak boleh jadi. Itu tak boleh. Aku akan berlawan dengan AI team. Kalau Azan tak masuk permanent, aku tarik dia buat team aku. Aku release. Tak boleh. Bagi team aku. Kau baru lagi. Aku dah 3 tahun. Kau betul juga. Kau bagi ten aku dulu. Kau pancing Habib tu, suruh dia masuk AI team dulu. Pancing abang masuk AI team? Bukan. Pancing Harzan masuk team Habib. Alif Irfan AI team dulu. Masuk baru sekejap. Baru dia boleh masuk kanda team. Sebelum dia tak relevan nanti, lepas Hazan tak relevan, mau masuk team aku macam tu. Tak. Dia akan sentiasa relevan. Kau percaya cakap aku? Aku pun percaya cakap kau. Dia jangan buka cerita-cerita sedih. Dia cakap buku sedih, dia masuk dalam berita-berita lah. Dia kalau cerita pasal cerita sedih, habis satu Malaysia kecoh. Ya, jangan buat-buat air garam letak dalam air laut. Nak letak macam mana? Dah air laut pun garam, dah masin. Itu perumpamaan. Okey. Aku tak faham, mesti tersirat. Yang tersurat kau tak faham. Tak apa faham. Okey. Sekarang ni aku boleh tolong kau. Okey. Janji Rizan masuk nanti, aku nak kau fight dengan Malkosah. InsyaAllah. Kau berani tak berani? Itu rezeki di tangan Tuhan. Tapi aku cuba yang terbaik lah. Fight cara baik lah. Baik. Kalau Rizal masuk, tahun depan dah gempak lah. Kalau tiba-tiba Malkosah masuk ke, siapa masuk ke dia. Masuk Denela. Masuk pecah. Masuk Milo. Asal tak Milo aku tak cakap pecah. Milo pecah. Milo pecah juga. Kau asal tak cakap 4 Milo tak cakap pecah pun. Milo pecah. Cakap lah. Mana? Nanti kau masukkan dia. Okey, aku boleh tolong. Nanti aku cakap dengan Alif. Kau relax kau santai. Aku akan buat sampai jadi punya. Dia seorang dengan Hazan ni, aku akan betul-betul tahan. Okey? Okey, maaf kacau. Jangan lupa send TikTok bapak kau. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kalau untuk Bash, untuk Azan, aku akan pertahankan. Bapak saya handsome juga ah. Kau jangan sampai saya reveal muka bapak saya Tolong puji bapak saya handsome. Ini gambar bapak saya. Tolong dengan bapak Eri ke handsome. Bapak saya pun handsome ah. Sini bapak saya. Okey. Hazam Alif tak dapat dia bagi permanent, aku minta release. Tak kira lah. Sebab aku perlu orang untuk digendong Hotel Alifan. Takkan aku, Syami, Lokman je. Kita orang dah expired dah. Tarikh dah luput. Dah tak ada orang nak tengok dah. Perlu kau orang baru, version baru. Hazan tak ambil dia, gua release. Ambil Hazan. Hazan, jom kita pergi seterusnya. Tak angkat ni. Jarang. Hello. Assalamualaikum. Ya. Wah, Hazan ni. Apa? Hazan ke Rina ni? Kau macam inspire sangat Azan kau ni. Sampai berubah suara. Aku kata sihat. Tak yang kena gam ni. Dah silap pula. Yang macam mana tahu pula gam kat mata. Macam mana yang kena gam kat mata. Asyik call je konten. Mana ada konten? Mana-mana apa?
Ada kontak. Ni, aku nak tanya kau ni. Aku nak tanya Ya, kau yang ajak aku borak. Bila kau ajak borak, aku tak ada ditanya kau. ke Rina. Ah? Kau suka kopi? Tengah ajar kau, iya. Ni, aku nak tanya kau. Ni, aku tanya batch 2 dah habis ni. Kau tahu kan? Kau tahu kan aku anak emas kan? Tahu. Kau tahu kan aku penjilat AI team. Orang paling rapat dengan Alifan. Brotherhood sama-sama naik. Bagaikan isi dengan hukum. Au dengan tebing. Bagaikan arang dengan bara. Bagaikan sudu dengan galfu. Tak boleh berpisah dengan Alifan. Sekarang ni aku boleh tolong kau. Kalau nak bagi budak viral permanent. Apa? Weh, macam mana kau tahu tu? Kenapa? Tahu apa? Macam mana kau tahu apa yang aku nak? Kau nak benda tu? Kau apa yang bagusnya budak viral ni sampai kau nak permanent? Itu apa yang bagusnya dia sampai kau nak tolong aku? Yelah, sebab engkau partner dengan dia. Okay, so Ya, kan aku ni anak emas. Aku nak tolong semua talent sementara untuk dapat permanent. Kau tahu kan aku ni anak emas Alifan, bila bercakap ni mesti dapatnya. Sekarang ni kenapa tak kambing-kambing? kau apa benda ni? Aku sepak oi kau. Benda tu tak boleh. Benda tu susah. Benda yang susah. Maknanya sebab kau tak minta. Benda yang susah takkan datang. Benda yang susah ni memang susah untuk dapat. Aku memang susah nak didapatkan. Sekarang ni aku nak tanya kau ni. Macam kita nak Ya, tak payahlah nyanyi. tak, macam dah lagi topik pula ni. Aku nak tanya kau. Sekarang ni aku nak tolong kau. Aku nak tanya. Engkau ni kenapa? Ya, kadang nak tanya. Aku nak tanya. Kalau contoh, aku Kadang aku suka. Sorry. ya, aku nak tanya kau ni. Kadang aku suka Jap. Aaron. Sekarang ni aku nak bagi viral permanent. Kau on tak on? Aku boleh adjust kat Alifan, tapi kau kena menyatakan benda yang bagus dan viral yang aku tak tahu, yang semua orang tak tahu. Wish aku nak weh. Aku nak dia pemenang. Benda apa yang boleh aku menyatakan kat Alif supaya Alif boleh macam ambil lah dia. Okey, yang pertama, sebab aku rasa dia ada satu aura yang talent lain tak ada. Nyala. Even kau pun tak ada aura dia tu. Apa dia? Yelah, benda tu tak boleh dinyatakan tapi ada. Maksud kau yang nampak aura viral ni? Oh, maksud kalau dia masuk dia akan melampaui segala-galanya. Dia boleh on topkan semua orang. Oh, kalau kau dah rasa macam tu, kau serius ke nak dia? Sedangkan dia cakap di kau tu gagal. Kanda tutup telinga Telinga, ha? Takut Kanda tak sanggup nak dengar. Apa dia? Ya, Rina betul nak dia. Kenapa walaupun dia cakap Rina gagal? Taklah Kanda. Bagi aku gagal yang dia masukkan tu bukan gagal, tapi disebabkan dia ada satu sifat. Walaupun dia muda lagi, tapi ada sifat besar yang sangat tinggi dalam diri dia. Benda tu yang kita nak dalam circle AI team. Mungkin disebabkan dia tak nombor 1, dia dah anggap benda tu gagal. Faham tak? Okey, faham maksudnya. Mungkin dia jenis yang kalau nak menang, kena menang betul-betul. Oh. Memang kena nombor 1. Maksud dia sifat daya saing dia tinggi. Ya, tapi for aku Verina tak adalah orang panggil terbang tinggi sangat. Tapi dia middle, dia tak jatuh, dia tak drop, dia okey je sebenarnya. Orang sebut-sebut je bagi kau. Bagi aku, Syed Verena ni macam tangga. Bermula daripada bawah, slow-slow ni atas. Kan? Kau nampak tak benda tu? Ya, aku nampak. Aku jujur, aku nampak semua benda. And then bagi aku, kalau orang cakap ni, for aku lah, kalau orang cakap kau tak lupa masa lalu semua ni, bagi aku salah. Sebab dalam aku tengok semua konten kau adalah konten yang tak ada berkaitan dengan aku pun. Ya, konten aku ke konten orang lain ke, aku tak pernah mention pun XX aku. Kita dua tak ada pun mention semua benda. And then dalam konten kau, dalam konten Verina, kau tak ada mention aku. And then aku nampak macam kau betul-betul berusaha untuk Verina. Dan ya, aku rasa okey untuk kau. And then kalau untuk daya saing tinggi viral, betul aku nampak. Dan ya, aku kau unsurkan kat Alifan. Kau betul nak ni? Cakap dengan Abang Alif, ship aku tu bukan ship yang gagal. Sebab aku dah buat Tak ada orang pun nampak ship kau tu gagal. Aku pun tak nampak ship tu gagal. Yang gagal Milo. Bagi aku, daripada 4 partnership tu, kau listkan top 1 sampai top 3. Aku list top 1 je. Aku tak nak list 3, 4, 5. Top 1 je. Top 1 je. Hazan. Okay. Semua orang nampak. Top 1 je. Aku tak suka ada 2, 3, 4. Aku suka top 1 je. Dah. Kalau kau dah cakap macam tu, budak viral ke situ, dan aku pun minta maaf lah kalau aku ni jadi bayang-bayang kau selalu pun. Minta maaf lah. Tak ada. Bukanlah maksudnya. Tak, maksudnya macam aku macam ni macam macam bila kau tukar tempat tu.
sifat apa? Konten debat tu. Tak, dia macam ni lah. Aku minta maaf lah kalau disebabkan kita punya bad history semua benda sampai kita nak buka buku baru tu susah. Aku pun minta maaf lah pasal part tu. Sebab bagi aku, kita tak boleh nak salahkan mana-mana pihak. Kita tak boleh salahkan fans. Kita tak boleh salah apa-apa. Dan kita tak minta pun nama kita disebut, nama partner kita disebut dalam konten. And then benda tu disebut oleh orang. Bukan kita dipinta benda tu. And then mungkin kalau ada setengah peminat ke apa kan, dia ada komen-komen ni move on semua benda ni semua benda kan. Tapi kita tak ada. Kita bukan kita yang nak ada benda tu, tapi orang sekeliling-keliling kita yang timbulkan benda tu. And then kalau kita nak suruh para fans berhenti edit, tak berguna semua benda tu. Sebab apa? Minat orang ni masing-masing. Setiap minat orang ni masing-masing. Mana boleh dipaksa. Tak boleh dipaksa. Kalau nak edit lah. Maksud dia orang tu appreciate kita lagi semua benda. And then untuk Rina, kau dah unsurkan pasal budak viral. Tahu kan? Aku akan jilat habis ni Alifan demi budak viral. Daya saing yang paling tinggi. Tapi aku nampak ke dia umur muda lagi 19 tahun. Dan aku pun backup dia waktu debat. And then aku rasa dia boleh pergi jauh. Jauh dari bumi. Okay, Rina, ciao. Jangan lupa bagi aku job air raya camping halal hijab. Okay, ciao. Okay, boleh. Bye. Aku boleh beli. Apa dia? Boleh apa? Ya, aku boleh beli kau kadar. Kau dah boleh beli aku? Yelah, takkan tak boleh beli. Kau ex partner aku pun kau boleh beli. Masuk Soto Madura. Ya, masa je. Kamarina. Soto Madura boleh beli ex partner aku. Halim hijab pun ada ex partner aku. Pandai kau Kamarina Pandai marketing. Otak sebiji macam aku. Pandai guna-guna orang. Pandai tunggang orang. Untuk view. Okay, ciao Rina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak viral, daya saing yang terlalu tinggi. Memang. Tapi kena cakap daya saing tinggi, memang di umur 19 tahun memang daya saing tinggi. Saya nak clarify pasal kenapa saya komen macam tu. Sebab kan saya nak tumpukan Rina yang sebenarnya Verina tu tak gagal. For saya, Rina tak gagal. And then mungkin kesefahaman saya fikir dia cakap gagal tu, saya jadi pelik kan gagal. And then dia bila dalam ayat tu cakap masa lalu, and then masa lalu tuju kat saya. Dalam komen semua benda, semua tuju saya. Dan saya cakap saya tak pinta pun nama tu disebut dalam konten semua benda. Tapi sekeliling yang menyebut. Dan satu lagi, para fans stay edit semua benda. Saya tak boleh nak elakkan semua benda perkara tu. And then that's why lah saya trigger dan macam perlu ke nak sebut ni semua benda. Sebab cara orang dalam partnership, dalam kerjasama berbeza. Ada orang minat, ada orang tidak minat. Contohnya ada orang minat ship ni, ada orang tak minat ship ni. Dia akan beza-beza cita rasa. And then apa yang saya boleh cakap, Verina tak gagal for saya. Kalau gagal, takkan viralnya van hijau, takkan viralnya baju Verina, takkan viralnya nyala kalau ship Verina gagal. Kalau semua tu orang dah boleh sebut, orang boleh ingat situasi semua benda, bermaksud ship Verina ni tidak gagal. Okay, jom kita pergi seterusnya. Ini pun susah hari ni. Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irfan. Ya, Abang Ganda. Siapa abang kau? Jujur sikit aku tak minat adik-adik Biar aku aja bungsu Tak kira hormat ke tak hormat Kau jangan cuba-cuba nak jilat aku. Biar aku seorang je jilat abang Alifan Kau jangan duduk jilat aku pula. Aku sudah jilat kan badan kau. Tak payah. Sekarang ni aku nak tolong kau ni. Okey. Aku dah nampak kau dah start takat cintan semua benda ni. Kau faham Bila kau dah start takat cintan semua ni, aku dah fikir 2-3 kali ni nak ajak Najla masuk tidak masuk ni. Okey, beginilah. Aku cap terus terang. Okey. Bawa Najla masuk, jangan partner dengan aku kalau anda mau tangkap cinta. Najla sesuai dengan siapa? Memandangkan sekarang FYP aku penuh dengan Kana, jadi aku mau Kana. Tapi aku mau Karina juga. Sekarang ni kau nak bagi Najla kat aku tidak ni? Tapi aku mau Karina juga, macam mana ni? Kau janji dengan aku kalau aku bawa Najla masuk, kau tak partner dengan Najla. Najla bagi aku. Okey, Rina bagi aku. Sekarang ni kau nak Najla masuk tidak ni? Aku mau Najla masuk tapi partner dengan kau. Dan partner dengan Harry. Harry bahaya. Harry kalau dia partner dengan Harry, aku takut je. Kenapa pula? Wish, Harry kalau belakang kamera lain, ayat dia lagi manis dari aku. Kalah Luqman Musa. Tapi kau tahu kan aku belakang kamera macam mana orang tiba-tiba suka aku. At least kau boleh jaga, kau banyak duit. Ya, tapi kau tahu kan Najla dah lama aim aku. Tahu. Macam mana kau tahu? Kau lupa perfume pun dia sanggup kasi tinggal dalam kereta. Ada perfume lagi kita? Ada. Kat mana? Yang perfume Kekasir, Kamanda dengan Karina. Itu perfume aku. Aku memohon merayu, tolonglah bagi tahu Abe ambil Najla, tapi kau lah partner dengan Najla. Aku sanggup. Kalau kau sanggup, aku okey. Sebab aku tahu next year aku makin kurang. Next year? Ya, next year aku makin kurang. Kurang apa? Kurang
perform the content. Kenapa kau macam yakin sangat tahun depan kau kurang? Kau kena baiki satu demi satu. Hari demi hari baiki. Nak orang terima kita susah. Bila kita dapat buat orang terima kita, nanti senang lah urusan kita. Nah, aku boleh tolong lah. Aku blushing. Bila kau dah cakap pasal Najlah, aku akan cuba unsurkan Kak Alifan. Betul Boleh. Kau ada sebab apa? aku yakin. Sebab sepanjang kau guide talent sementara dah pernah gagal. Macam mana Sekarang ni kau beritahu apa benda yang terbaik dekat Najlah untuk aku cakap Kak Alifan ni. Demi kau ni aku buat ni. Benda yang terbaik tentang Najlah aku boleh bagi Kak Alifan. Okey, Najlah ni selain daripada nyanyi, dia boleh buat backflip. Wah, kau dah teruk sangat ni. Iya, kau tahu kan sambil dia buat backflip dia cakap ke kanda. Kau dah lain betul ni. Memang nampak sangat tahun depan kau tak perform ni. Bila kau dah start bercakap macam ni, aku dah risau pasal tahun depan. Takut kau buat benda sama je. Kau bercakap benda sama je dalam konten nanti. Okey, tak, aku ubah. Aku bawa benda lain tahun depan. Apa dia? Buat tak tahu lagi lah. Kelainan. Tapi kau nak Najlah masuk ke tidak ni untuk tahun depan? Aku boleh adjust ni sebaik mungkin untuk Alifan. Kau tahu kan aku nak rap Melaka ni dengan Alifan. Kali ni kau bagi tahu aku apa yang aku boleh cakap kat Alifan supaya Najlah dipertahankan ada. Najlah ni dia mampu bercakap. Kau perasan tak kalau sama kau kan, dia lancar je bercakap. Dia tapis-tapis pun. Dia sebenarnya dia bukan pemalu. Tapi kenapa dengan kau pemalu? Macam mana WhatsApp dengan aku, kenapa dia pemalu? Dah ada rasa dia dengan kau? berani. Oh, dia tak berani dah. Dia tidak rasa. Kau tak garang. Dia tidak rasa. Ni yang aku Aku cakap bukan kau. jenis yang garang. Aku bukan jenis yang cakap lepas apa. Aku soft kan. Jadi Yeah. dia sesuai dengan yang bernama Muhammad Iskandar ya. Aduh, bila kau macam ni, benda lagi kukuh ni aku nak bagi kat Alifan ni. Najlah pula jenis muka-muka macam tu pula Boleh cakap cerita rasa aku juga. Mana boleh kot. Kalau kau dah cakap Kalau 27 dengan 19 okey je, matching je. janji atas 18. Kalau bawah 18 kena sebat. Sekarang ni aku akan pastikan kau unsur dekat Alifan supaya Najlah masuk partner dengan aku. Terima kasih Pan untuk Sama-sama. Terima kasih Okey, sama-sama. partner dengan aku. Partner kasih masuk Kasih masuk Najlah. Terima kasih Pan. Alright, sama-sama. Najlah partner dengan aku. Okey juga. Orang pun dah duduk edit sekarang. Tapi susah tu dia nak masuk ni. Pesaing dia kuat. Azan. Tapi tak boleh nak buat apa juga. Saya tak tahu lah siapa yang akan masuk best 1 sampai 2. Kau rasa siapa? Sila kau komen dekat bawah sekarang ni. Siapa yang paling layak? 4 orang yang paling layak. Saya nak kau komen dekat bawah 4 orang yang paling layak. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tulis kat bawah untuk saya tengok. Dan saya akan bawa benda ni unsur kat Alifan untuk saya bercakap dekat dia. Saya kan anak emas. Jumpa next video dengan konten. Bye. Assalamualaikum.